Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya nak tunjuk macam mana kita nak tutup kelas dan buka kelas untuk pendaftaran pelajar baru dalam Moodle. Okay, mula-mula kita boleh pergi ke menu courses ke atas ni. Kemudian katalah kita ambil contoh kelas Primary School 1 Bahasa Melayu ni. Kita nak tutup dan kita nak buka kelas baru untuk pendaftaran. Jadi kita klik pada kelas berkenaan, kita klik edit. Kita scroll ke bawah, lepas tu kita archive. Jadi kat sini dia akan tanya, nak berhentikan semua pelajar dalam kelas ni ke? Kita klik je OK. So nanti kalau kita tengok kat sini, kelas tu dah tak ada dalam course berkenaan. Jadi sekarang kita boleh buka kelas baru. Kita klik je new group. Lepas tu contohnya kat sini, kita ada Primary School 1, 2 sessions. Kita tukar yang ni pula, tahun 2026 contohnya. Kalau kita dah ada guru, kita boleh pilih guru. Kalau tidak, kita boleh biar kosong je dulu. Okay, lepas tu kalau ada jadual pun, kita boleh masukkan jadual. Lepas tu kita klik je save. Dia akan tanya nak publish job ni kepada guru-guru ataupun tidak. Kita klik je no. Okay, jadi sekarang kita dah ada kelas baru untuk tahun 2026. Kita boleh mula daftarkan pelajar lah. Kita boleh klik kat students, klik new student. Kalau pelajar tu dah ada, kita boleh search nama pelajar tu dulu. Kalau tidak, kita boleh klik je new student. Kat sini kita masukkan nama, IC number, phone number, email semua. Lepas tu klik save. Nanti nama pelajar tu akan ada dalam kelas tu lah.